Oi, cikgu ada benda nak cakap. Wake up, filthy. Baiklah semua murid, bagi tajuk ini kelas kita akan membuat satu kerja khusus berkaitan tajuk kemerdekaan. Oleh itu, diminta semua murid untuk bekerjasama menghasilkan satu projek secara kelas. Faham kelas? 1 hour later. A few moments later. Weh, macam mana nak buat kerja rumah cikgu ni? Entahlah. Kau ni memang pemalas lah. Tapi kan nak buat projek ni bukan senang. Cikgu kata kena buat dengan staf kelas. Kalau kita tak buat nanti cikgu pun kita lepas sekolah. Tapi, macam mana kita nak buat satu kelas kalau dia orang tu semua tak nak baik sama kita? Mentang-mentang dia orang tu majoriti dekat kelas ni. Meanwhile, Cikgu suruh buat kerja sekolah macam mana? Dia suruh bangun dia orang. Tak nak. Kau nak tu? Tapi kan nanti kalau cikgu marah macam mana? Ish, kau ni. Kalau kau nak kawan dengan dia orang, cakap je lah. Nanti kita orang tolong nak. Mana ada. Aku bukan apa. Nanti kalau cikgu marah, panjang bebelnya. Tak nak lah. Yelah, betul tak cakap dia. Tapi kan, kalau kerja dengan orang, korang okey lagi. Ni campur dengan orang memang tak lah. Itulah. Macam mana? Nanti jalan aku nak bincang hal tu. Dia pergi rehat. Lambat lah. day 2. Itulah orang main, tengoklah kiri kanan. Ni dah susahkan orang pula. Hei, ni semua salah kau. Kau sengaja kenakan dia. Oi, jangan nak tuduh sekati lah. Kita orang main sesama kita orang je. Yelah, suka hati je. Oi, sabar. Jangan bergaduh dah. Tak, dia sengaja nak sakitkan dia. Selamat pagi kelas. Saya dapat tahu semalam, semasa kelas PJ ada berlaku kes kecederaan. Laporan daripada Cikgu PJ mengatakan bahawa ia disebabkan oleh pergaduhan di dalam kelas ini. Boleh saya tahu kenapa? Sepatutnya awak tak boleh macam ni. Sudah 6 tahun awak dalam satu kelas. Sepatutnya awak dah bekerjasama antara satu sama lain. Awak semua masih lagi tidak menjiwai semangat kemerdekaan. Nampaknya kelas 6B masih lagi ada perasaan kebencian antara satu sama lain. Sebab itulah kelas awak sentiasa tercorak. Cikgu, apa maksud cikgu menjiwa semangat kemerdekaan? Tak fahamlah. Jiwa merdeka ni sebenarnya adalah suatu gambaran kebebasan kita semua sebagai rakyat Malaysia daripada elemen yang negatif. Kita seharusnya menekankan semangat patriotisme dan cinta akan negara dengan membentuk satu kesatuan rakyat yang kukuh, harmoni dan progresif. Oleh itu, awak sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum seharusnya sentiasa mempertahankan keunikan dan keindahan kita. Oh, macam tu ke cikgu. Baru saya faham. Weh, korang nak buat kerja khusus sama-sama tak? Asyik.